Bila ditimbang, Ramadan tak pernah tinggal, haji pun buat, zakat tak pernah tinggal, sembahyang fardu tak pernah tinggal. Maka bertimbun-timbun, bergunung gananglah pahalanya. Dia pun sekata selamat, dia kata alhamdulillah. Sebelum nak diberikan buku keputusan penuh, malaikat tanya, soalan ni bukan untuk dia saja, tetapi untuk semua orang yang ditimbang. Kata malaikat, siapa yang kenal dengan lelaki ni, sila tampil ke hadapan. Lalu datanglah isteri, anaknya, ramai orang yang kenal dia, jiran dia, apa semua. Lalu berkata isterinya, ya Allah, dia suami aku, 93 tahun aku hidup dengannya, tak pernah dia mengarahkan aku untuk aku menutup aurat. Bahkan dia melarang aku untuk menutup aurat. Maka hari ini ya Allah, aku nak tuntut pahala tu daripada dia. Allah pun arah, wahai malaikat, pindahkan pahala dia pikat dia ni, pikat isteri dia minta. Baru isteri minta. Dosa 45 tahun tak pernah suruh isteri tutup aurat. Isteri pakai seluar jin sampai malam ni. Malam ni sebab mai kuliah ya, pakai baju kurung ah. Saat malam pakai seluar jin. Haram, berdosa besar. Nampak ni. Biar saya sebut, biar menyesal di dunia boleh tegur orang tuan. 37 tahun berkahwin, seluar jin pakai.